dia punya mi kari sedap. So tak order dia punya mi kari satu. And sebab utama dia tak datang sebab dia ada kopi. Tengoklah kopi dia the best. Ini dia tujuan dia sebenarnya. Nak kopi ada best. Kopi dia ada best. And dia ada, this is a kopi tarik kopi tarik full. So dia ada best. Ni pun dia teh tarik full. Ada best eco. Dia sudah mencair. Jom kita rasa dia punya kopi. Gigih mata-mata nak bear ni dia. Mari kita cuba tenggelamkan dia. Kita rasa dia adalah espresso bear. Dia sudah tenggelam, ya Allah, lemas. Kopi macam dekat kopi tiam. Kau and kurang manis. Luckily this is the teh tarik. Nampak macam cair. Dia rasa tak ada terlalu. Walaupun dia nampak macam tak pekat, tapi dia punya rasa teh kuat. Dia taklah rasa susu sangat. Oh, tetap agak skeptikal pada mulanya. Dah tenggelam. Luckily air dia kurang manis. Kita rasa dia punya tadi mihon siam mihon siam. Kita tak ambil dia punya best area ni siam. Tapi korang tahu kita tak bilang kawannya. Kita tak order lah 2 je best area dia. Mi siam dia ada mihon, ada ayam goreng ayam goreng. Bukan ni crispy. This is the ayam goreng kopi hat. Ayam goreng kopi hat dia punya best area. So dia ada sambal. Kan? Yes. Saya kira dia tak manis. Manis. Ya. Sikit lagi. Kenapa tergelam ni? Lemas dia. Dia dah lemas. Saya tak punya bed lemas. Ada mihon dengan sambal dulu ya. Dia ada mihon, dia ada sambal, dia ada telur sikit, dia ada fish cake. Sambal dia sedap. Oh, betul lah mihon siam. Sambal dia sedap. Mihon dia rasa tom yum. Tengah ayam dia. Ayam goreng. Dia bagi ayam bahagian ayam dia tak besar. Rasa dia punya rempah. Bestnya ayam. Boleh tak goreng? Sejak goreng. Mana tak suka dia mihon? Ayam dia sedap, okey dah. Pada kata ini best seller dia okey untuk dia, cuma tak ada ayam ni yang lebih sedap lagi.
ambil dia punya mi curry. Bukan wonton mi, dia boleh pilih korang nak mi apa. Dan dia letak pilihan nak mi kosong ke ataupun yang ini letak dia punya chicken crispy. Sebab chicken crispy dia punya best seller. So dia ada ayam, dia ada tahu kering ni, dia ada tahu pok, dia ada telur, dia ada kacang panjang, ada tauge. So untuk yang tak makan tauge, sila dah cakap tak nak tauge macam tak, tauge is my life, so I don't care. So kita kuah dulu. Kita tak pakai dia sambal ya. Ini dia punya chicken crispy. Ya, kalau saya dia chicken dulu. Chicken dia pakai apa ni? Yang chicken chop tu. Bahagian chicken chop. Sudah. Kita sering pakai sambal yang sama. Ini sedap, tapi kuahnya sedap. Dia punya wonton mi it's like macam slightly overcooked. So dia punya mi dia lembik. Lembik. Dalam dia sedap. Okay. Kata rasa macam dia sedap kalau dia pakai wonton mi ni, sebab dia tapi wonton mi dia sebab macam overcook, wonton mi dia jadi spoil sikit. So it's better macam saya tak rasa pakai tak punya favourite rice noodle. Apa maknanya? Chicken chop juga sedap. So dia pakai ayam yang sama. Dia tak banyak pun. Dia tapi saya suka kedai yang menu tak banyak sebenarnya, tapi kau kena menu kau kena killer. Dia kena menu kau kena betul-betul sedap.
So senang makan orang nak buat pilihan. Tak pening. Tempat ni boleh repeat. Saya tak akan tukar dia punya mie. Saya tak suka dia punya air. Air dia sedap. Tapi tak manis. Tak manis sangat. Yang boleh masuk lah kita orang. Kalau melekat sangat manis itu macam sakit kepala. Ringkut. Dengan telur dia. Minat telur? Nak ambil telur. Saya tak nak telur. Bukan ni lah. Sekarang saya rasa macam telur goreng. Tu air. Nak ambil. Tak makan telur hari ni lagi. Ada orang dia macam tak boleh sekarang tak makan telur satu hari. Tak fokus. Telur make you focus, okay? So please, korang bagilah anak-anak korang setiap pagi sarapan telur. Telur buat korang punya otak fokus. Wah, dia tak pekat sangat, tak cair sangat. Tapi dia penuh dengan flavor. Tak macam sangat, tak tawar sangat. Dia sikit rasa lah. Ikut letak-letak lah. Dia dah sekali dia pun tak kuat. Ini dia banyak. Kita nak habiskan dah tak punya food. Berapa? Tapi bagi Fad lah. Sebab ini tak punya kesilapan lah. Tak pilih wonton mee. Tapi sebab wonton mee dia macam tak rasa dia macam overcook. Dia macam lembik sikit. Tak suka sangat mee yang kita lebih masak. Kalau macam dia rasa kenyal-kenyal sikit, dia kurang masak, sedap. Tapi overall tak boleh bagi 5. Itu yes. Tak okey, ini dia banyak cawangan. Korang cari je Kopi Hut. KOPIHUT. Kopi Hut. Ini branch dekat Elmina. So dia ada banyak lagi cawangan. So korang boleh waste saja. Okey. So bagi saya tak habiskan, saya tak punya food. So jumpa korang lagi dekat